Hei korang, tahu tak ASEAN ada bahasa yang bunyi macam alien? Aku nak uji pengetahuan korang tentang bahasa paling pelik di Asia Tenggara. Dari bahasa berwisel ke aksara kuno. Kalau kau dapat 6 dari 8, tahniah, kau ni pakar bahasa ASEAN. Tapi kalau bawah 3, mesti kau cuma pandai bahasa WhatsApp je. Soalan pertama, bahasa di Thailand yang menggunakan bunyi whistle untuk komunikasi dipanggil. Tak, korang pernah dengar bahasa berwhistle ni? Like video ni kalau rasa bahasa ni memang pelik. Bahasa di Filipina yang menggunakan sistem angka berbasis 20 disebut Ivatan. Bahasa di Vietnam yang mempunyai 6 nada disebut bahasa Vietnam Utara. Dah 3 soalan, komen cepat. Bahasa mana paling susah ditiru? Jom teruskan. Bahasa di Laos yang menggunakan 27 huruf vokal ialah Laos. Seterusnya, soalan 5. Bahasa di Indonesia yang menggunakan aksara kuno lontara ialah Bugis. Nak lebih fakta bahasa pelik? Tag kawan yang pandai banyak bahasa. Jangan lupa subscribe. Soalan 6. Bahasa di Kemboja yang menggunakan skrip sama seperti Sanskrit purba disebut Khmer. Bahasa di Myanmar yang mempunyai 33 huruf konsonan ialah Burmas. Soalan last. Bahasa di Brunei yang campur Melayu dan Cina Hakka dipanggil Bahasa Melayu Brunei. Itu sahajalah tamatan. Jadi, berapa bahasa pelik yang kau kenal? Kalau 7 ke atas, komen. Aku Google Translate manusia. Tapi kalau kurang, jangan malu. Nanti kita belajar sama-sama. Lastly, jangan lupa like, share and subscribe. Bye-bye. Jangan lupa, bahasa pelik pun tetap cantik.